Boleh mula Ustaz, silakan. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan kurnia rahmat dan di atas izinnya untuk kita bersama-sama dalam daurah live Kit Ihya Ramadan. Mudah-mudahan di atas perkongsian yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk kita bersama insyaAllah. Dan pada pagi tadi kita telah bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Ihsan Sabri. Dan pada slot yang kedua ini akan bersama dengan saya Muhammad Nasrullah Bisan Abidin untuk kita menceritakan sedikit berkenaan tentang puasa dan juga kawalan emosi. Sebelum daripada itu, perlu kita ketahui bersama berkenaan tentang 1 bulan yang akan kita sambut tidak lama lagi, dan pada minggu hadapan insya-Allah pada tarikh 19 bulan kalau mengikut daripada kalender kita akan menyambut bulan Ramadan pada tarikh 19 Februari 2026. Jadi perlulah kita mempersiapkan diri kita dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat bermakna ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas kesempatan ini untuk kita bersama-sama dalam daurah live untuk kita kongsikan sedikit. Dan kalau kita bercerita tentang kawalan emosi dan juga kaitannya dengan puasa itu sendiri harus difahami dengan lebih baik. Dan sebelum daripada itu, ingin saya kongsikan sedikit dengan kita bersama berkenaan tentang Ramadan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, bahkan hadirin hadirat yang menyaksikan live ini mungkin mengetahui maksud daripada Ramadan itu sendiri. Ramadan ini mengambil daripada perkataan Ramda. Ramda itu maksudnya ialah panas. Kerana sifat panasnya ini adalah sifat yang membakar. Sifat yang membakar. Daripada yang membakar ini juga secara kerohanian kita mengetahui bahawasanya panas di bulan Ramadan ini adalah menghapuskan dan membakar dosa-dosa. Jadi inilah bulan Ramadan yang perlu kita ketahui bersama. Ianya tidak ada keterkaitan dengan cuaca. Tidak ada keterkaitan dengan cuaca. Asal bulan Ramadan je panas. Asal bulan Ramadan je panas. Jadi tidak ada keterkaitan sama sekali. Tapi Ramadan itu sendiri memang berasal daripada perkataan panas. Ramda. Jadi di dalam itu juga kita mengetahui bahwasanya Ramadan itu terselitnya ibadah. Terselitnya sesuatu, terkandungnya sesuatu di dalamnya ibadah-ibadah yang kita lakukan pada setiap tahun. Di dalamnya ada solat sunat tarawih, di dalamnya juga ada puasa 30 hari, ada yang 29 hari, 1 bulan lah paling senang. Dan kita di dalamnya juga dianjurkan, kita di dalamnya dianjurkan juga untuk kita berzikir, untuk kita sentiasa beristighfar dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Dan di dalamnya juga kita mengetahui di bulan Ramadan itu terdapatnya 1 malam di mana malam yang tidak ada pada malam-malam yang lain, dan ia dikhususkan sehingga kan Allah menjadikan malam itu adalah malam yang sangat istimewa, dijadikan 1 surah khusus berkenaan tentang malam ini, yakni Al-Qadr. Inilah istimewanya Ramadan. Sehingga kan Ramadan ini sendiri membawa maksud kepada kita
ke arah kecemerlangan takwa, ke arah untuk mencapai beige ataupun mencapai pangkat takwa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang terakhir ini jelas untuk kita ketahui bersama bahwasanya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri, ya. Takwa itu sendiri mengandungi beberapa maksud. Secara umumnya kita mengetahui takwa itu maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita lakukan perkara yang ma'ruf dan kita tinggalkan perkara-perkara yang munkar. Jadi inilah kandungan dan juga isi-isi yang menjadikan Ramadan ini sangat istimewa. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya mulakan dengan satu hadis Nabi SAW, namun ini adalah hadis qudsi di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis tersebut. Hadis yang mungkin masyhur bagi kita bersama, di mana di dalamnya qala Allah Ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang panjang, namun saya ambil beberapa rangkap untuk kita ceritakan sedikit mengapa saya mulakan dengan hadis ini. Kerana hadis ini mengandungi dan sesuai dengan tajuk kita, keterkaitan di antara puasa dan juga kawalan emosi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga kan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis ini, semua amal anak Adam itu adalah untuknya. Illa siyam, yakni kecuali mereka yang berpuasa. Illa siyam fa innahu li, sesungguhnya puasa ini adalah untukku. Puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan memberi ganjaran kepadanya. Mengapa sedemikian? Mengapa sedemikian sekali istimewanya ibadah puasa ini? Sehingga kan Allah sendiri yang akan memberi ganjaran pahala kepada mereka yang berpuasa. Mari kita mendengar kupasan-kupasan daripada para ulama. Ya. Ketika semua amal untuk Allah dan dia yang membalasnya, maka para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan dalam membahas berkenaan tentang illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Mengapa puasa dikhususkan? Mari kita mendengar daripada alasan yang telah dikupas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, telah menyebutkan 10 alasan. Banyak. 10 alasan daripada perkataan para ulama yang menjelaskan makna hadis dan sebab pengkhususan puasa dengan keutamaan ini sendiri. Alasan yang paling kuat adalah sebagai berikut, di mana bahawa puasa tidak terkena riak. Puasa itu jarang adanya riak. Sukar untuk menimbulkan perasaan riak, penyakit riak. Kenapa? Karena ibadah lain, kita ketahui, ibadah lain seperti solat, seperti sedekah, seperti baca Al-Quran, itu nampak. Itu nampak oleh semua manusia. Itu nampak. Kalau solat, contoh, kita solat, kita diberi kepercayaan untuk menjadi imam, tiba-tiba di belakang ada bapa mertua. Di belakang ada bapa mertua. Mungkin kita di situlah penyakit riak itu akan diuji. Perasaan kita itu akan diuji. Keikhlasan kita itu diuji. Sama ada kita nak mengekalkan keikhlasan itu ataupun kita nak menaikkan sedikit penyakit riak itu ketika kita sedang beribadah. Ibadah yang jelas, yang nampak lah, seperti solat tadi kan. Kita berada di hadapan orang ternama, kita berada di hadapan orang yang kita rasa ada kepentingan bersama dengannya. Jadi di situlah keikhlasan kita diuji. Mungkin kita solat seorang diri ataupun kita solat tidak ada orang yang memberi kepentingan kepada kita, mungkin kita akan baca biasa-biasa. Tapi kalau di hadapan mereka, terus baca panjang, surah-surah panjang. Jadi inilah
bukan masalah salah lah, tapi nak bercerita tentang ini masalah batin yang kadang kita pun tidak ketahui yang dia lakukan itu adalah untuk Allah ataupun tidak. Tapi mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita melakukan ibadah itu semuanya khusus, semuanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita tahu, yang selalu kita baca dalam dalam permulaan solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi alasan yang pertama yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya puasa ini sukar untuk menimbulkan perasaan riya. Bagaimana? Bagaimana? Kita boleh lihat puasa ini, contoh waktu kita puasa sunat. Contoh waktu kita puasa sunat. Orang lain mungkin tidak puasa. Puasa sunat, contohnya ayyamul bid ataupun puasa Isnin Khamis. Mungkin ada orang lain tidak berpuasa tapi kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa, kita tidak menyatakan, contoh kita masuk kerja, terus kita nyatakan kepada kawan kita, kepada rakan sepejabat kita, saya puasa. Tak. Tapi kita datang dalam keadaan biasa-biasa. Kita datang, kita masuk pejabat, kita masuk dalam keadaan biasa-biasa. Yang orang tidak ketahui sama ada dia puasa ataupun tidak, kecuali pada saat dia ditawarkan makan, pada saat ia menghadapi satu kesulitan dari segi masalah emosi ataupun sedang diajak berlawan. Waktu itulah dia mungkin menyatakan bahawasanya ini shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa sebagai tanda kepada orang lain bahawasanya memberi kehormatan ataupun memberi penghormatan kepada mereka yang sedang berpuasa. Jadi sehingga kan itu sendiri yang boleh kita lihat, bahwasanya ketika kita melakukan ibadah puasa ini banyak fadilat, banyak kelebihan yang kita dapat. Satunya ialah seperti alasan yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar tadi, bahwasanya yang pertama, puasa itu tidak terkena riya. Dan ini juga diambil daripada pandangan Al-Qutubi rahimahullah. Yakni beliau berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah. Allah. Maka Allah sandarkan puasa kepada dirinya. Oleh kerana itu dikatakan dalam hadis, meninggalkan syahwatnya kerana diriku. Dan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah juga berkata, semua ibadah terlihat amalannya dan sedikit sekali yang selamat daripada godaan, yakni godaan riya itu sendiri, berbeza dengan puasa. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Yang kedua, alasan yang kedua, maksud daripada ungkapan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya, adalah bahawa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Imam Al-Qutubi sekali lagi berkata, artinya bahawa amalan-amalan yang terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahawa ia akan dilipat gandakan daripada 10 sampai 700 kali sampai sekehendak Allah, kecuali puasa. Hanya puasa sahajalah yang Allah memberi pahala tanpa batasan. Kerana ini yang dikuatkan melalui daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Kerana di dalam puasa itu sendiri mengajarkan kita ke arah kesabaran. Kadang ada juga yang kita lihat orang yang berpuasa itu tidak sabar. Kadang ada yang kita lihat orang yang berpuasa itu tidak sabar. Kadang nak marah, kadang ada yang nak naikkan rasa amarah. Jadi inilah kebaikan puasa itu sendiri. Kerana mengajak kita untuk kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik, dan juga daripada penyakit-penyakit yang boleh mengarahkan kepada permusuhan dan juga mengarahkan ke arah rasa balas dendam. Ini yang boleh kita lihatlah bersama. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Qutubi rahimahullah, yakni
ganjaran pahala kita itu akan dilipat ganda daripada 10 kepada 700 kali sampai sekehendaknya Allah. Sampai sekehendaknya Allah. Sebagaimana Allah berkehendak untuk memberi pahala kepada seorang hamba itu sesuai dengan kemampuannya ketikanya berpuasa. Sebab pandangan ini dikuatkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal Bani Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa siyam, yakni kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis yang lain, hadis daripada Imam Muslim. Itu pandangan yang kedua. Apa alasan daripada Imam Ibn Hajar rahimahullah berkenaan tentang puasa itu sendiri, tentang fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan yang ketiga fa inna siyam illa siyam fa innahu li, maksudnya adalah bahawa dia termasuk daripada ibadah yang paling Allah cintai dan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar yang berkata, cukuplah ukapan puasa untukku untuk menunjukkan apa? Keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Perkataan fa innahu li ini sangat istimewa. Cukuplah perkataan ini saja dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya cukuplah perkataan ini sahaja menggambarkan bahwasanya ibadah puasa ini sangat istimewa. Sangat istimewa selain daripada ibadah-ibadah yang lain. Kerana pandangan ini juga dikuatkan melalui hadis yang disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisiyam fa innahu la misla lahu." Hendaklah kalian berpuasa kerana tidak ada yang menyamainya. Ini alasan yang ketiga. Dan yang keempat, penyandaran terhadap perkataan itu sendiri adalah penyandaran kemuliaan dan juga keagungan. Sebagaimana diungkapkan, Baitullah, yakni rumah Allah itu. Meskipun semua rumah itu adalah milik Allah, tetapi kenapa di Mekah itu digelar sebagai Baitullah? Ya kan? Kerana ada kekhususannya, ya, terhadap kemuliaan dan juga keagungannya. Satu pandangan daripada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, hadis yang agung ini menunjukkan akan keutamaan puasa dari beberapa sisi. Yang pertama ialah sesungguhnya Allah khususkan puasa untuk dirinya dari amalan-amalan lainnya. Hal itu kerana keutamaannya di sisinya, cintanya padanya dan tampak keikhlasan padanya untuknya sahaja. Kerana puasa merupakan rahsia seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Kerana orang yang berpuasa di tempat yang sepi, mungkin baginya apa yang diharamkan oleh Allah, dia akan lakukan. Akan tetapi, dia tidak akan untuk melakukannya. Kerana dia mengetahui dia sedang diawasi. Kerana dia mengetahui bahawasanya dia sedang berpuasa untuk kebaikannya. Dia sedang kebaikan untuk melihat, untuk mengetahui bahawasanya dia berada dalam satu pengawasan. Bahkan kita sendiri pun, kalau kita, bukan kita lah, maksudnya kalau ada di antara kita yang berfikir untuk nak pecah puasa, bahasa kita pecah puasa ataupun nak buka puasa, tidak tahan, kan? Kadang ada yang menegur pun kita akan rasa berat untuk kita nak berbuka puasa. Kita akan terus tahan. Kecuali atas beberapa hal darurat, yang mungkin kerana dia sakit ataupun mungkin kerana dia sedang bermusafir, fa'idatun min ayyamin ukhra. Ini yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua ialah Allah berfirman,
wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, maka balasannya disandarkan kepada dirinya yang mulia, kerana amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali sampai berlipat-lipat. Sementara puasa, maka Allah sandarkan pahalanya, kepada dirinya tanpa ada kadar bilangan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dermawan dan paling mulia. Pemberiannya sesuai dengan apa yang diberikannya. Maka pahala orang berpuasa sangat besar tanpa batas. Ini pandangan daripada Syekh Ibnu Utsaimin. Sebenarnya alasan-alasan daripada Ibnu Hajar ini sangat banyak sebenarnya, sangat banyak. Tapi saya kongsikan 4 sahaja. Kerana saya nak merungkaikan berkenaan tentang puasa dan juga kawalan emosi itu sendiri. Seperti yang pernah saya kongsikan tadi, yakni puasa itu, Ramadan itu, puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini, yakni mereka termasuk dalam seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yakni allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afin 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu termasuk daripada 3 perkara ini juga. Yang pertama, yakni mereka yang berinfak dalam keadaan susah ataupun senang. Senang. Maksudnya, dalam apa-apa keadaan sekalipun mereka tetap berinfak. Ini salah satu daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua ialah wal kadhiminal ghaiz, yakni mereka yang menahan kemarahan. Dan mohon maaf di atas masalah. Jadi ikhwah fillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama berkenaan tentang puasa itu sendiri mengajak kepada kita untuk kita memperbanyakkan bersabar. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita mencapai ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka daripada itu, hadirin hadirat tuan-tuan, puan-puan,
dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui puasa ini adalah puasa yang sangat khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah nyatakan dalam hadis tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana di dalamnya bahkan diberi melalui daripada pandangan-pandangan para ulama yang lain juga, kita ketahui bahawasanya puasa ini memang mengajak kita ke arah terhindar daripada penyakit riak. Yang kedua ialah sabarnya. Seperti ini dinyatakan oleh Imam Al-Qutubi tadi. Dia mengeluarkan satu pandangan yang memang selari daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Kalau kita tidak ada perasaan sabar, kalau kita tidak ada sifat sabar itu sendiri, kita akan lihat ramai orang akan buka puasa pada saat dia tidak tahan. Dia tidak tahan. Bukan hanya sekadar untuk menahan lapar sahaja, tetapi untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sedang mengawal satu emosi yang pada saat berpuasa ini, kalau kita dalam bahasa Sarawak mungkin kita dienjut sikit, habis cerita. Itu dalam bahasa Sarawak lah. Kalau kita dijentik sedikit, perasaan marah itu akan cepat menaik. Mengapa dalam hadis Nabi ketika ada seorang mengajak kita untuk bertelagah ataupun mengajak kita ke arah peperangan mulut kah, ataupun satu perkara yang boleh mengajak ke arah permusuhan ke, balas dendam ke, caci mencaci, caci maki, hinaan. Mengapa Nabi mengajarkan kepada kita ini soal? Sesungguhnya aku berpuasa. Nyatakan kepada mereka, kerana itu akan mengajak kita supaya kita akan terus reda. Kita akan terus reda dengan kawalan situasi yang sedang berlaku. Ada satu cerita India, namun tidaklah saya menyatakan ini sebagai satu motivasi ataupun untuk kita ambil lah. Mengapa? Ada satu cerita India yang saya lihatlah, yang saya tonton. Ada satu prinsip yang mereka lakukan kalau menghadapi satu ujian, kalau menghadapi satu musibah ataupun satu masalah, maka mereka akan mengajar diri mereka dengan menyatakan all is well. All is well. Semuanya akan baik. Sebenarnya dalam Islam sudah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Ketika kita sedang berpuasa, nyatakanlah inni shaim. Sesungguhnya aku berpuasa. Bahkan dalam satu hal lagi, ketika kita berfikir kita dalam pengawasan Allah Azza wa Jal, kita akan nyatakan bahwasanya inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Mungkin pada saat itu kita sedang nak melakukan maksiat. Wa yazubillahi min zalik. Ketika ada dua orang pasangan sedang nak melakukan maksiat, kalau salah seorang daripadanya mempunyai sifat takwa, mempunyai sifat muraqabah, ya, ada merasa dirinya diawasi, maka dia akan menyatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bagaimana pula dengan puasa? Puasa, kalau ada orang ajak kita bertelagah, kalau ada orang mengajak kita untuk nak berkelahi, maka ajarkan diri kita ini shaim. Sesungguhnya aku berpuasa. Bukan hanya untuk kita nyatakan kepada orang, tapi nyatakan kepada diri kita juga ini shaim. Karena puasa ini, kalau kita tidak dapat mengawal emosi, amat sangat bahaya. Amat dahsyat. Kalau kita sedang emosi kita sedang memuncak, amat dahsyat. Kalau kita tempiaskannya, kalau kita keluarkannya. Sebab itulah kita dianjurkan untuk kita berpuasa dalam keadaan kita mengawal emosi kita itu sendiri. Inilah yang kita boleh lihat bersama, jelas dalam hadis Nabi SAW, perkataan. Sehingga kan ada juga hadis ini selepas daripada matan ini tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabi juga, Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam hadis ini, dalam hadis kursi ini, siyam wujud. Puasa itu adalah perisai.
Mengapa ditekankan bahawasanya puasa itu adalah perisai? Perisai daripada perasaan yang tidak baik. Perisai daripada perbuatan yang terkutuk. Perisai daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Perisai daripada mulut yang suka mengumpat. Mulut yang suka membawang. Perisai daripada menjadi makcik-makcik bawang. Pakcik-pakcik bawang. Jadi, inilah puasa. Sebab itulah puasa itu sangat istimewa untuk kita ambil keutamaan di dalamnya. Tidak dapat diceritakan lagi kalau dari segi psikologi. Psikologi emosi, psikologi perkembangan emosi, bagaimana seseorang boleh mengawal emosinya. Ada satu kitab daripada Syekh Sulaiman At-Tuwaijiri, yakni kitab manajemen hati. Untuk kita mengawal hati kita daripada perasaan-perasaan yang tidak baik, daripada penyakit-penyakit yang tidak baik. Di dalam kitab tersebut ada menerangkan tentang istimewanya puasa itu, dia boleh mengawal banyak hal. Sehingga kan pada waktu sahurnya kita disuruh untuk akhirkan, dan pada saat kita berbuka diawalkan. Mengapa? Kerana dalam Islam pun mengetahui tahap manusia itu bagaimana. Syukur Alhamdulillah, kita tidak berpuasa sehingga tengah malam. Kita berpuasa daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Kerana Islam mengetahui batas manusia itu sendiri bagaimana. Setakat mana batasan manusia boleh menahan suatu perkara. Kalau ibadah-ibadah yang lain, banyak dianjurkan untuk lakukanlah. Tetapi mengapa ibadah puasa jangan lakukan? Contohnya jangan lakukan ialah jangan makan, jangan minum, jangan mengumpat, jangan mencuri, jangan buat perkara yang boleh yang boleh menghakis pahala-pahala kita. Kerana di sini pun jelas tanda kita supaya daripada tidak lakukan itu kita boleh menahan. Dan menahan itulah sebagai satu latihan. Puasa ini memang menjadi latihan kepada kita supaya 1 bulan kita berjaya berada dalam satu fasa kita menahan lapar, dahaga dan juga kawalan-kawalan emosi kita pun stabil. Maka pada bulan-bulan yang lain pun insya-Allah ini juga akan dapat dikawal. Lapar dahaga kita akan dapat menjaga kesihatan kita. Kadang ada orang berpuasa itu dengan tujuan yang masing-masing. Ada yang berpuasa itu atas tujuan untuk nak diet. Tapi letakkanlah apa-apa pun tujuan, semuanya mesti kerana Allah. Bukan kerana siapa puasa, siapa puasa, siapa nak diet tu. Bukan kerana itu semata-mata. Tapi kerana untuk nak mengikuti arahan dan juga perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan daripada apa yang kita lakukan ini dan kita mengikuti segala perintah dan juga arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat kebaikan yang termasuk daripada diet, termasuk daripada jaga kesihatan, termasuk daripada untuk mengepiskan perut ataupun untuk nak menjaga tubuh badan kita. Semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya kita memusatkan niat kita hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwah fillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, inilah puasa itu sendiri. Kerana puasa ini sangat mengajar kita untuk kita mengawal banyak hal, apatah lagi emosi. Kerana pada saat kita berpuasa itu, pada saat itu emosi kita sedang diuji. Dia boleh menaik dengan laju. Emosi ini akan menaik pada saat kita berpuasa. Kerana pada saat itu kita sedang menahan banyak hal. Tapi kalau kita mampu untuk mengawalnya dengan baik, maka kitalah orang yang insya-Allah termasuk daripada mereka yang muttaqin, yakni mereka yang bertakwa.
Jadi mungkin inilah sedikit kongsian yang saya kongsikan kepada semua. Mudah-mudahan kongsian ini memberi manfaat untuk kita bersama dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini memberi manfaat dan keberkahan untuk kita dapat mengawal emosi kita, untuk kita dapat menjaga diri kita daripada perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang lara, perbuatan yang tidak baik. Dan mudah-mudahan juga Allah memberi kesempatan kita untuk merasai puasa pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya Allah. Jadi mungkin inilah sedikit yang boleh saya kongsikan untuk kita bersama. Jadi itu sahaja saya mengucapkan jazakumullah khair kepada pihak Multaqa Al-Ma'arif poin di atas kesempatan dan juga kebersamaan pada pagi ini. Mungkin tidak banyak untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Ingatlah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kita akan mencapai dua kecemerlangan di dalam firman-Nya ini. Yang pertama ialah kita akan mencapai ke tahap muttaqin, yakni mereka yang bertakwa. Yang kedua ialah kita layak digelar sebagai mereka yang ya ayyuhallazina amanu, yakni mereka yang beriman. Apabila kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita apa? Untuk kita berpuasa. Barakallahu fikum. Insya-Allah kita akan bersua lagi untuk pada masa yang akan datang. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan juga masalah teknikal yang berlaku, dan boleh support untuk segala daurah ataupun aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, yang akan diadakan oleh Multaqa Al-Ma'arif point ini. Mudah-mudahan yang akan datang akan memberi manfaat yang lebih baik untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi mungkin ini sahaja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.